Starwalk 2 App. Starwalk 2 App ialah aplikasi cerapan bintang yang sangat popular dan menarik untuk digunakan oleh semua peminat astronomi dari semua peringkat umur. Aplikasi ini membolehkan pengguna mengenal pasti bintang, planet, konstelasi dan objek angkasa lain secara masa nyata dengan hanya menghala telefon pintar ke langit. Definisi: proses cerapan langit malam merujuk kepada pemerhatian sistematik dan mendalam terhadap objek-objek di langit malam seperti hilal, bintang, planet dan fenomena astronomi lain menggunakan instrumen seperti teleskop, teodolit dan peralatan rakaman untuk mendapatkan data yang tepat. Proses mengambil kira faktor meteorologi, astronomi dan keadaan kecerahan langit agar hasil cerapan tidak terjejas oleh pencemaran cahaya atau cuaca. Cerapan langit malam penting terutama dalam penentuan awal bulan Hijri melalui cerapan hilal serta bagi tujuan pendidikan, penyelidikan dan pengajaran Hasil cerapan langit malam. Gambar ini menunjukkan burus Aquarius iaitu burus zodiak yang digambarkan sebagai lelaki menuang air dari tempayan. Bintang utama seperti Sadal Melik dan Sadal Suud membentuk figura ini dan berasal dari nama Arab. Aquarius dikaitkan dengan mitologi Yunani dan berada dalam kawasan langit, dikenali sebagai Laut Kosmik. Boleh dilihat dengan jelas di langit malam sekitar bulan Oktober hingga Disember. Refleksi 1. Aktiviti cerapan langit malam memang menarik minat untuk memahami bidang astronomi kerana bukan sahaja memberi peluang melihat fenomena dan objek astronomi seperti bintang, planet, galaksi dan gerhana, tetapi juga dapat meningkatkan kesedaran dan pengetahuan dalam bidang sains angkasa. Melalui aktiviti ini, pelajar dan masyarakat dapat mengenali teknologi seperti teleskop dan memahami konsep astronomi secara langsung, sekaligus merangsang minat dan motivasi untuk mendalami bidang tersebut. Program cerapan langit dijalankan secara berkala juga dapat menarik minat keluarga dan komuniti untuk lebih aktif dalam pembelajaran astronomi dan sains. Refleksi 2. Bidang cerapan langit malam atau stargazing mempunyai potensi besar untuk dijadikan sumber ekonomi baru di Malaysia. Dengan memanfaatkan keunikan lokasi negara yang terletak di garisan khatulistiwa, Malaysia boleh membangunkan pelancongan astronomi yang menarik minat pelancong tempatan dan antarabangsa. Pembangunan kemudahan seperti balai cerak, planetarium dan kawasan langit gelap yang dilindungi boleh menjadi tarikan utama. Selain itu, penglibatan komuniti tempatan sebagai pemandu pelancong dan pengusaha produk berkaitan akan membuka peluang pekerjaan serta meningkatkan pendapatan mereka. Promosi melalui media digital dan program pendidikan astronomi juga penting untuk meningkatkan kesedaran dan minat masyarakat terhadap bidang ini. Dengan kerjasama antara kerajaan, sektor swasta dan komuniti, stargazing bukan sahaja dapat memupuk minat dalam bidang sains, malah dapat merancak ekonomi pelancongan negara secara mampan.